Kejohanan Sukantara SMK Putra kali ke-38. Semangat, haus masing-masing all fired up. Tak nak kalah, we level up. 11 Mei kita mula, training day penuh tenaga. Step by step kita percaya, boleh bawa nama berjaya. Tak kira siapa paling laju, we stand together me and you. Dengan usaha dan keberanian, kita kejar kemenangan. Cekal pantas pemilang, manifest sampai menang. SMK Putra all the way, we shine brighter every day. Putra hebat, putra juara, feel the fire, rasa bahagia. Dari Padang sampai ke Mercu, one school, one dream, that's true. Putra, Putra great. Putra, Putra great. Harik bigger full speed running, 400 meter keep on pushing. Lontar peluru steady aiming, lompat jauh keep on flying. 12, 13 Mei, everybody eyes this way. Bukan hanya cari nama, but the memory sama-sama. Kaya zaman dalam diri, never quit, never retreat. Kerja sama jadi power, SMK Putra Gading lama. Member, SMK Putra Gading louder. Cekal panas kemenangan, sorakan kuat satu padahan. Blue and red, semua bersatu. Tonight we make the school proud too. Putra hebat, putra juara, hands up tinggi sama-sama. Sukantara kali ke-38, SMK Putra forever bright. Putra great, yeah. Putra hebat, Putra great, Putra. Putra hebat, putra juara, hands up tinggi sama-sama. Sukantara kali ke-38, SMK Putra forever great. Putra, Putra great. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Sharifah Mia Akila binti Syed Muzani daripada TV Digital Putra. Hari ini, 12 Mei 2026, SMK Putra telah mengadakan Sukantara 2026 yang ke-38. Saya bersama Isma, dari rumah. Zuhal. Okey, nak tanya, apakah perasaan awak bila main lontar peluru tadi? Rasa berdebar Sebab? sebab takut licin sebab rumput kan basah hujan semalam. Oh, okey, terima kasih. Sama. Jumpa dengan murid seterusnya. Perkenalkan nama dengan nama sukan. Nama saya Kairana binti Anzar daripada Rumah Hotari. Okay. Apakah perasaan awak bila ada sukantara yang macam latihan macam ni? Saya rasa macam happy lah kan sebab banyak sukan ni kita boleh berada, banyak manfaat dengan kawan-kawan, rasa feel happy lah. Okey, terima kasih. Sekarang saya bersama murid seterusnya. Perkenalkan nama dengan nama sukan. Saya Muhammad Aziz Naufal, umur sukan kuning. Saya Muhammad Aziz Ashraf, umur sukan kuning. Okey. Dalam
banyak-banyak acara sukan. Acara sukan mana yang hampa nak join? Saya nak join 400 meter. Okay. Saya lontar peluru. Okay. Terima kasih. Sama-sama. Okay. Seterusnya saya menjumpa pelajar. Okay. Perkenalkan nama, rumah sukan. Nama saya Mia Syafira binti Ibn Syafiq, kelas tingkatan 1 kreatif, Rumah sukan? Utarik. Okay. Apa perasaan awak bila join sukan-sukan yang macam ni? Best sebab dapat nombor 1 2 kali lah. Okay, tahniah. Terima kasih. Sama. Okay, sekarang saya bersama Cikgu Anis daripada rumah Rumah hijau. Hijau. Oh, rumah Okey, sama. Okay, Cikgu urus bahagian apa? Okey, saya hari ni urus bahagian pembantu padang. Jadi saya kena tengok macam sekeliling lah kan. Supaya semua berjalan lancar. Okey, tu je. Terima kasih. Okey, terima kasih. Semoga bye-bye lah. Cikgu.